Assalamualaikum browser, malam ni aku nak masak mi sedap. Jom kita mula. Masukkan mi segera dan air panas ke dalam mangkuk. Amaran jangan selalu makan mi segera kerana ia boleh menjejaskan kesihatan kita. Kemudian kita tutup dengan piring atau pinggan macam tu. Kemudian kita tapis dengan lapis dia mi segera kita. Mi sedap. Dah siap tapis tu, kita masuk ke dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan awas dia. Kemudian kicap dia. Kemudian sos cili dia. Kemudian minyak masak dia. Kemudian kita kacau dia bagi dia sepati. Kemudian kita masukkan sedikit lada hijau kita guna. Sedikit irisan limau. Kemudian kita perah dia. Sekarang siap untuk dimakan. Assalamualaikum, bye bye.